Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita nak review biji kopi dari Soul Coffee Roastery. Kopi ni fresh dari ladang. Okey, kita buka unboxing. Okey, kita buka. Oh, okey, ini Amanda unboxing biji kopi dari Soul. Yeay, berjaya. Okey, ini biji kopi single origin Brazil Santos. Biji kopi brand Soul ni bagus dia. Kita pre-order, dia terus buat. Jadi dia mengekalkan kesegaran dia. Tadi dia buat 6 hari bulan 2 2026. Ini 8 ni. Memang fresh ya. Harga pun murah tuan-tuan. Harga sangat murah ni tuan-tuan. Segar dari ladang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.